Pentagon arahkan USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah, isyarat deteran AS masuk fasa kritikal ketika krisis Iran-Israel memuncak. Pengalihan kumpulan serangan kapal pengangkut USS Abraham Lincoln dari Laut China Selatan ke Timur Tengah mencerminkan penyesuaian strategik besar Washington ketika ancaman Iran, ketidakstabilan dalaman Tehran dan konfrontasi Israel-Iran mendorong Amerika Syarikat meningkatkan pencegahan ketenteraan berprofil tinggi di bawah US Central Command. Pentagon dilaporkan telah mengarahkan kapal pengangkut USS Abraham Lincoln yang sedang bertugas di Laut China Selatan ke Timur Tengah dalam satu langkah penyesuaian strategik yang besar terhadap postur ketenteraan global Amerika Syarikat didorong oleh peningkatan konfrontasi Israel-Iran, ketidakstabilan dalaman Tehran dan dinamik protes di Iran serta penilaian Washington bahawa pencegahan di bawah tanggungjawab US Central Command telah memasuki fasa kritikal yang memerlukan unjuran kuasa laut berprofil tinggi secara berterusan. Perkembangan ini muncul beberapa 1 jam selepas Flight Radar 24 melaporkan penutupan separa ruang udara Iran di tengah-tengah laporan tidak disahkan tetapi semakin konsisten mengenai bunyi aktiviti pesawat tempur tentera yang didengari di ruang udara negara jiran Iraq, satu gabungan petunjuk yang mencerminkan persekitaran keselamatan serantau yang berubah pantas dengan tahap kesiapsiagaan ketenteraan semakin meningkat. USS Abraham Lincoln berfungsi sebagai pangkalan udara bergerak berdaulat bernilai kira-kira USD 4.5 bilion atau sekitar RM21.2 bilion ringgit dengan keupayaan membawa hampir 90 pesawat sayap tetap dan helikopter termasuk pesawat pejuang siluman F-35C Lightning II yang mengubah secara signifikan kalkulus serangan terhadap sasaran berkubu dan dipertahankan rapi.